Jika perlawanan 11 lawan 11, mungkin untuk saya game over kerana mereka akan bertandang di SSI dan bukannya mudah Sebab tu sebenarnya. saya suka awak direct terus je. Ya, yang kena kecam saya nanti. Tidaklah. Okey, Tapi saya tak ada masalah. Kenapa awak rasa macam tu? Tak, kerana defisit gol tu sangat besar, 4-0 dan juga bertemu dengan pasukan JDT yang berada di prestasi yang sangat luar biasa pada tahun ini dan juga mereka juga berada di pesada liga, konsisten dari setiap perlawanan dan juga kualiti pemain-pemain mereka. Dan ini yang memberikan pasukan ini sentiasa berada di mana mereka inginkan. Tok, kenapa 4-0 ni boleh berlaku di perlawanan pertama ni, Tok? Bagi saya, kita tahu JDT ada satu pasukan yang luar biasa. Okey. Jadi luar biasa untuk mendahului di away game 4 gol. Mereka boleh dikatakan bukan kata sebelah, dua atas kertas, dua langkah, dua kaki dah masuk, dua kaki atas kertas. Okay. Tapi bola ni tahulah, bola ni is anything can happen. Tetapi apa yang Farida terangkan tadi, kita based on performance. Based on performance memanglah sukar. Sukar bagi pasukan KL untuk mengatasi 4 gol ini. Kita Tok, menarik sebenarnya numbers yang mereka tunjukkan. Semua berpihak kepada pasukan JDT. Saya tertarik walaupun main away. Saya tertarik dengan shot on target. On target Ya, 4 mereka saja, 4 shot on target, 4 gol. Ya. So itu yang memberikan mereka orang kata jurang di antara JDT juga pasukan lain adalah serangan mereka sangat efektif. Tak kiralah Backson ke, Jairo ke, sesiapa yang diberi main, sudah pasti ada jaringan-jaringan yang menarik dan juga jaringan besar. Okey, baik. Bila awak cakap berkenaan dengan 4 shot on target dan 4 jaringan, kami nak mulakan dengan jaringan pertama daripada Bergson Da Silva yang berlaku di separuh masa pertama. Ini gerakannya, pastinya saya percaya ramai juga yang akan memuji kepada setiap build up yang dilakukan oleh pasukan JDT dengan jaringan ini. Ada permainan, ada build up, ada passion play, ada satu hantaran killer yang dilakukan, ada satu setup yang sangat baik bukan untuk jaringan sendiri, dan finishing ini juga adalah trademark kepada Bergson Da Silva. Datuk Zainal, silakan Datuk. Sekali lagi saya mula daripada atas. Kita play lah. Ya, silakan. Play. Okey. Ya, build up play yang sangat baik. Build up. Dan tekanan, kita tidak nampak ada tekanan di pasukan Kuala Lumpur. Okey. Okey, balik. Bagi saya, Nacho, ya. closing area, semua KL telah lakukan. Tetapi serupa juga seperti tadi. Masih lagi Diberikan ruang itu. ya, masih lagi memberikan ruang untuk menghantar bola dengan pandangan yang luas. Dengan pandangan. Jadi sepatutnya di dalam kawasan kita, bila kita dah buat good marking, benda sebegini tidak boleh berlaku. Bermakna marking kena close, dia tak boleh acik bola, dia boleh main. Tetapi untuk melihat ruang yang masa yang banyak, ruang yang besar, ini bagi saya still lagi not good defending. Play on. Main. Ya. Jadi nampak satu stop, quality. Bila di dalam situasi ini quality player Afiq Fazail saya rasa dia telah membuat satu keputusan yang begitu harus diberi pujian. Very good looking, dia punya mindset very good, dropping the ball. Soalan saya sini, siapa ambil Bergson? Apa pun berlaku untuk defending, selagi bola tak keluar ataupun tak disavekan, belum habis. Jadi di sini mungkin siapa yang menjaga Bergson bila bola tu dah pergi ke Afiq Fazail, that means seperti my job done untuk defender, tetapi sebenarnya tidak. Kebijaksanaan Afiq Fazail melihat Bergson menghilangkan marker dia. Jadi inilah yang berlaku. Ini is lagi sekali saya cakap cleverness pemain, thinking player. Dan satu setback yang begitu
baik dan kita tahu Buxton. Yep. Memang terhidanglah untuk dia tu. One of his favourite kat sini. Leon. Wow, tak ada apa saya yang rasa world class goal sebenarnya. World class. Cakap jika kita lihat game ini kembali, kalau kita refresh balik, gol-gol yang mereka jaringkan semua adalah gol-gol yang cantik dan juga world class. Betul. Saya percaya apa yang mereka lakukan dalam game ini mereka lakukan di dalam latihan. Kerana kalau kita lihat balik 4 gol yang mereka jaringkan adalah berbeza. Okey. Kita dapat lihat kita tengok di gol ini daripada set play daripada Afiq Fazail. Yep. Dan gol daripada Akeze juga dia lakukan shooting range, long range shooting daripada luar kotak. Gol Akeze daripada free kick. Dan juga gol Oscar dan daripada dribbling. So 4 gol yang berbeza dan saya percaya variasi inilah yang diterapkan oleh pasukan JDT yang mana jika ingin memenangi perlawanan dengan mendominasi perlawanan dengan low block punya taktikal yang dilakukan oleh pihak lawan, bagaimana mereka ingin menembusi pasukan ataupun pertahanan pasukan lawan. Dan ini yang mereka Awak cakap tentang pertahanan. Kami tampilkan statistik perjalanan pertahanan pasukan KL City ni, Faizal, sebab mereka akan sekali lagi berdepan dengan pasukan JDT ni tak lama ni, esok saja lagi ni. 10 perlawanan awal mereka 7 gol bolos, 10 perlawanan kedua mereka 13 gol bolos dan 7 perlawanan terakhir ada 10 gol bolos juga. Ini mungkin bukan statistik yang menggembirakan. Mungkin turun dan naik. Tok, mungkin nak dikongsikan? Bagi saya, untuk 27 perlawanan, 30 bolos, saya rasa boleh dikatakan below par. Defending masih lagi tidak. Saya suka ayat ni, below par ni. Ya, betul. Kerana tim seperti KL, kita tahu KL, Selangor, Kuching, JDT yang ada di dalam final ni, patutnya 27 perlawanan dengan 30 bola tak sepatutnya berlaku. Mungkin di sini ada kecuaian dan boleh diperbaiki. Banyak boleh diperbaiki di sini.